Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita fikirkan. Kalau UMNO kalah, siapa yang menang? Kalau UMNO kalah, yang menang calon Melayu yang lawan UMNO. Calon Melayu yang lawan calon UMNO. Kalau UMNO kalah, yang menang PAS ataupun calon Melayu daripada PKR. Lalu kedudukan Melayu tak tercabar. Yang tercabar adalah kedudukan UMNO. Bukan semua Melayu ahli UMNO. Kalau UMNO kalah, orang Melayu yang lain akan ganti tempatnya. Dan inilah apa yang kita nak. Pertarungan dan persaingan di antara Barisan Nasional UMNO dengan Pakatan Rakyat ialah pertarungan nak jatuhkan Melayu yang rasuah, yang tidak amanah, yang bersifat perkauman, yang kaki fitnah dan penipu, dengan Melayu yang bersih rasuah, yang amanah, yang ingin menyatupadukan manusia atas dasar keadilan, yang tidak bohong dan menipu kepada rakyat. Kita nak tukarkan Melayu jahat dengan Melayu yang baik. Itu dia. Seperti mana masyarakat Cina, dia dah tolak calon-calon kotor yang tak amanah, yang rasuah di kalangan kaum mereka. Tauke-tauke MCA tak ada harapan dan nak menang, kerana masyarakat Cina dah tekad pemimpin yang rasuah, yang tak amanah mereka tolak, dan mereka akan gantikan dengan pemimpin-pemimpin Cina yang bersih rasuah, yang lebih amanah, yang prihatin terhadap kesengsaraan kehidupan rakyat Malaysia. Ya. Masyarakat India pun dah buat. Sami Value kalau dia bertanya dia kalah, tuan-tuan. Yang baru-baru ni pun dia kalah 2008. Ya. Otai. Ya. Otai ataupun tauke besar India, Sami Value kalah. Kerana apa? Kerana masyarakat India dah tolak pemimpin-pemimpin yang macam ni. Yang sekarang ini, yang masih mempertahankan pemimpin-pemimpin yang kotor daripada bangsa mereka, malangnya adalah orang Melayu. Tak percaya? Tengok Syahrizat, Kak Ijat. Tengok Kak Ijat. Dah sah dah, tak ada orang pertikai. 250 juta Songlam, 250 juta yang diamanahkan, beri kepada syarikat suami dia dengan bantuan dia, walaupun dia takkan mengaku, tapi hakikatnya itulah. 250 juta sepatutnya digunakan untuk nak bangunkan industri penternakan lembu. Setiap tahun 310 keluarga sepatutnya diberikan latihan bekalan lembu supaya mereka boleh membesarkan, dan dengan itu melepaskan diri mereka daripada tahap kemiskinan. 310 keluarga setiap tahun untuk 3 tahun, 930 keluarga. Akhirnya dia seorang yang tolak. Apa dia buat? Dia beli kondominium merata-rata, dia beli kereta Mercedes lebih daripada $500,000 harganya. Dia pergi makan angin, satu keluarga belanja $800,000. Makan angin $800,000. Dia tubuhkan syarikat, dia gajikan suami dia. Suami dia dapat gaji $40,000 sebulan. 3 orang anak dia semua makan gaji di syarikat itu. Yang sulung dapat $30,000, yang nombor 2 dapat $25,000,
Yang bongsu umurnya 23 tahun, 20,000 sebulan gaji dia. Bila dia dedah, apa dia kata? Suami dia jawab, ini pinjaman. Bila kita ada duit, kita bayar balik. Banyak cantik. Ini pinjaman. Bila kita ada duit, kita bayar balik. Wah, kita nak dapatkan pinjaman, ya, bukanlah 250 juta, nak dapat 250 ribu pun kena jaga tanah, semua yang ada. Dia dapat free, tak ada apa-apa. Tapi lihat respons ke wanita UMNO. Ni yang bangsa Melayu yang saya sebutkan tadi. Oi, bila Syahrizad datang, dia peluklah, dia ciumlah, dia kata bersabarlah Kak Hidayat. Macam Syahrizad yang mangsu. Inilah yang dikatakan orang Melayu ni, ya. Bila dah dipengaruhi UMNO, rosak